农历新年将于2月17日到来，随着节日临近，距离春节还有2周时间，居港市购买春节装饰用品的热潮已逐渐升温。居港 Rustai Effendi Road 17A 区的一家年节饰品店今日开始迎来大批顾客，市民纷纷前来采购各类用品，准备迎接即将到来的农历新年。店内商品种类丰富，从礼盒红包到具有浓厚年味的装饰品，如灯笼和红色主题挂饰，应有尽有。其中一位顾客3弟正在挑选彩带和礼盒，为春节庆祝活动做准备。Yang perlu saya siapkan itu seperti hangtag, kemudian pita hampers dan goodie bag, kantong goodie bag, itu aja sih. Untuk harapan kita di Imlek bagaimana kita? Harapannya semoga Imlek tahun ini berjalan dengan lancar dan sukses untuk kita semua. 与此同时，店员妮妮表示，早在春节前2周，顾客数量就已持续增加，预计最热闹的购物高峰将出现在节日前1周。Kalau untuk saat ini ya sudah berguyur ramai. Paling banyak dibeli hias-hiasan rumah kayak lampion, ada juga yang cari-cari pita-pita hampers buat hampers ya, buat kasih hampers. Biasanya puncaknya tuh di berapa hari, Senin berapa hari? Kemungkinan seminggu sebelum Imlek, ya itu puncaknya. Semoga toko kami selalu ramai pada pengunjung ya. 妮妮也希望顾客的购物热情能持续升温，直到春节到来。随着采购活动不断增加，居港的农历新年庆祝氛围也愈发浓厚，期盼节日能够在热闹与顺利中举行。Muhammad Aidil, PAL TV